aminkan. Thank you. Semoga dapat jodoh yang terbaik. Amin, amin, amin. Siapa yang nak solat tu sila solat, jangan main TikTok. Jangan main TikTok. Siapa yang boleh solat silakan. Jangan lambat-lambat kafal. Tak sabar tu kafal pregnant. Itulah. Apa tu? Mudah-mudahan, amin. Jodoh yang terbaik dan kekal selagi jana. Kahwinlah dengan Afgan. Afgan tu single. Dia kawan Faz dah lama. Bertahun-tahun. Kan? Mana tahu dia single. Mungkin dia ada girlfriend kan. Tapi apa-apa pun kita tak tahu jodoh kita siapa. Kita doa yang terbaik, yang Allah redai. Tajuk lagu Untukmu Ku Kan Bertahan. Can't wait for your big day, Ash. Thank you so much. Mudah-mudahan, amin. Thank you. Kita punya conversation sekarang ni pasal kahwin ke? Amin. Thank you, Remy. Thank you semua mendoakan. Amin. Tiba-tiba trust the process. Betul tu. Allah tahulah jodoh yang terbaik dan waktu yang tepat. Jadi kalau macam ada apa-apa masalah pun dia akan settlekan secepat mungkin. Maksudnya kalau macam hari ni kita ada disagreement ke, ada apa-apa ke kan, dia akan make sure benda tu akan settle 3 hari maksimum. Kalau macam pas tak angkat telefon one night atau 2 nights maksimum, dia akan drive jauh daripada tak nak cerita kat mana, tapi perjalanannya 4 atau 4 jam lah mungkin kan. Dia akan drive all the way untuk jumpa Faz kat sini, untuk jumpa Faz dan make sure Faz okay. Dan dia punya patahnya kenapa datang, sebab you tak angkat telefon. Macam tu. Dan itulah bila cakap pasal jodoh kan, semuanya kan, bila reminisce balik, ingat balik apa tu, macam nak perlahan ke ni, bila teringat balik macam the past kan, apa yang kita lalui. Tapi diorang ni semua tak nak lah macam Faz tak sebut nama ke apa ke. Okay, mereka pun dah berpasangan sekarang kan. Ada yang dah bercerai, ada yang dah kahwin, dah happy, dah ada anak, dah ada isteri yang mereka sayang semua. Tapi bila cakap pasal effort, cakap pasal apa tadi kan, Faz teringat lah one of them tu yang memang orang kata macam cakap itulah, dia memang effort dia memang tak dapat ditandingi. Dia sanggup drive all the way 4 jam tu, sanggup drive untuk jumpa Faz ke sini kan, untuk macam pujuk. Dan alasannya hanyalah kerana Faz merajuk tak angkat telefon 1 malam je. Macam tu kan. So benda-benda macam tu bila teringat balik, wow. Kadang-kadang kita ni bila rasa macam serta-serta benda jadi kat kita kadang-kadang ada rasa macam aku tak layak dicintai ke? Kan kita akan question diri kita, aku tak layak dicintai ke? Aku tak layak bahagia ke? Susah sangat kan aku nak bahagia? Kan? Tapi few nights ago, Chat baru tiba-tiba lah, tak tahulah aturan Allah kan. Aturan Allah, Chat baru hantar satu kotak. Dia kata, I sorry, I tak buka kotak ni. I jumpa dekat rumah lama you. Dia bagi Faz, dan Faz buka dalam tu ada banyak handwritten letters daripada my ex tu. Handwritten letters tau. Dan bukan 1, 2, 6 pages card. Banyak, countless of handwritten letters yang dia tulis sendiri dengan tulisan tangan dia, handwritten, untuk dia profess dia punya sayang pada Faz tu. So bila Faz baca benda tu, mungkin Allah nak beritahu Faz, jangan pernah rasa kau tak layak dicintai, jangan pernah rasa kau tak layak disayangi, jangan pernah rasa kau tak worthy, jangan pernah rasa tak ada harapan lagi. Kau ada aku. Mungkin tu Allah nak tunjuk pada Faz, kau ada aku kan, maksudnya aku ada Allah. Dan kalau aku boleh bagi yang macam ni dulu, what makes you think aku tak akan bagi kau macam ni ataupun lebih daripada tu? Itu yang Faz dapat. Semalam tu Faz macam tengok, Faz on the floor, I was like, tengok all the surat-surat tu macam dengan kad-kad yang dihantar tu, macam wow. Dan tu macam mungkin Allah nak reassure Faz, macam kalau kau pernah bahagia sebahagia-bahagianya begitu, dan kau pernah disayangi sebegitu,
What makes you think aku takkan boleh bagi macam tu dan lebih daripada tu. So bila Faz dapat tu, perfect pada timing yang satu malam tu Faz galau, Faz sedih, Faz kecewa. Faz balik rumah daripada live tu, Faz kecewa, Faz sedih, macam aku ni tak layak dicintai ke? Aku ni tak layak, susah sangat kena bahagia. Aku ni apa yang kurangnya aku? Kita akan question diri kita. So bila Allah hantar tu tepat pada waktu tu, malam Faz balik pada live tu dengan penat, dengan emotional semua. Bila Allah hantar benda tu, Faz tengok, wow, ini adakah Allah nak tunjuk pada Faz macam, kalau kau pernah sebahagia gitu dulu, dan kau pernah ada lelaki yang macam fight for you that way, dan effort sebegitu, adakah kau fikir aku tak akan bagi kau macam tu ataupun lebih daripada tu? So Faz bersyukur pada Allah banyak-banyak. Terima kasih Allah, terima kasih ya Allah kan. Sebab Allah ni, nak cakap sedih tak kalau cakap pasal Allah ni, kasih sayang Allah ni kan, patut nak nangis lah, tapi macam sayur rasa hati. Macam Allah sayang kita ni kan, Allah sayang, Allah yang paling sayang kita. Dan kita sebenarnya kalau lalui suatu benda tu, kita tak ada sesiapa sebenarnya, kita ada Allah je. Kita ada Allah je. Dan banyak bersyukur malam tu. Terima kasih ya Allah kan. Kalau ada banyak orang, of course I have my family, I have my friends, I have Fatimah yang selalu macam support Faz dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah Allah. Allah yang tahu isi hati Faz, apa yang Faz lalui. Allah baca hati kita, tengok hati kita, apa kita lalui tanpa kita perlu sebut pun. Kalau kita berkata-kata dalam hati kita tu, Allah mendengar. So Allah hantar benda tu semua tepat pada timingnya, dan Faz terus rasa macam lega. Oh wow, tu Faz teringat macam wow kan, Faz pernah disayangi sebegitu. Dan Faz cuma ada 3 ex-boyfriend je. Faz cuma ada 3 ex-boyfriend je yang betul-betul macam sayang Faz and fight for me, yang macam love me no matter what, love me for who I am unconditionally kan. So Faz pernah merasa benda tu dulu macam dah lupa dah benda tu, sebab kan lepas tu apa kahwin kan, lepas tu cerai dan sebagainya. So bila ingat balik, bila Allah hantar benda tu tepat pada waktu yang malam, yang satu malam Faz balik pada live yang galau, yang sedih, emotional, down, yang macam question myself semua tu, Allah hantar benda tu, Faz tengok wow, apa yang Allah nak tunjukkan pada aku ni. So yang tu yang Faz dapat, Faz bersyukur sangat pada Allah. So sekarang Faz dah macam tenang, dah Faz cakap dengan Nabil, Faz cakap dengan semua orang, Faz cakap start pada Monday, Monday baru ni 3 August, Faz memang kata okay. Sebab last week kan semua orang tahu I fought so hard with so many ujian yang Allah bagi, tapi Alhamdulillah dengan live yang Faz buat last week tu was my closure with everything. Dan Faz decided okay, that's it, Alhamdulillah aku dapat atasi semua ni dengan pertolongan Allah. I fought so hard last week tu, banyak sangat ujian Faz yang macam bertubi-tubi, ni satu ni pelbagai, tapi dengan izin perkenan Allah, dengan petunjuk Allah, Faz dapat atasi semua tu dengan pertolongan Allah berserta dengan Faz. So last week tu memang I fought so hard. So Faz cakap dengan Nabi, Faz cakap dengan everyone, first Faz cakap dengan diri Faz, cakap dengan Allah, okay, Monday is going to be my brand new day, my brand new, orang kata chapter. Semuanya dah pun Faz tutup buku dah tutup buku kesemuanya, start from Sunday last week tu kan. So Monday is a brand new week, it's a brand new chapter, it's a brand new month. So semua dah tutup buku yang lepas tu, yang what I fought for, apa benda semua dah tutup buku. So now buka buku baru, lembaran baru, chapter baru. So sekarang Faz nak happy, nak tenang kan, tak perlu nak risau apa-apa tentang jodoh ajal maut semua ni kan. Allah atur semuanya. So Alhamdulillah, I'm like so happy. Daripada hari Isnin tu yang Faz decided tu buka lembaran baru dengan chapter baru tu, so Faz rasa macam happy sangat. Everyday Faz happy, dan Faz tak ada rasa risau tentang apa-apa pun. Sebab Faz sentiasa percaya, dan Faz sentiasa memang terapkanlah hati, aku ada Allah, aku ada Allah. Apa jadi pun aku ada Allah. Apa-apa orang nak buat kat Faz ke, nak plotting, nak jahat ke, nak sebenarnya kempen ke, nak apa benda ke, itu urusan dia orang. Urusan aku adalah aku ada Allah, dah cukup kan. Bukan urusan aku apa dia orang nak cakap tu, dah cukup. Jadi Faz tenang-tenangnya. Alhamdulillah sekarang chapter baru, buku baru, month baru. So nak fokus ibadah, nak fokus jaga Fatimah, cari rezeki, upgrade diri. Banyak benda yang Faz nak buat lagi ni, starting from this month sampai end of the year. So Alhamdulillah, thank you so much juga Faz nak ucapkan pada semua kat luar sana, selalu doakan Faz, doakan Fatimah, yang bagi kata-kata semangat, yang bagi yang bagi support dan sebagainya. Thank you so much, Faz sangat hargai. Sebenarnya kan, kalau nak cakap pasal macam
cakap pasal apa yang berlaku ni, sebenarnya Faz sedari ramai sayang Faz kan. Ramai sayang Faz, dan memang kasih sayang tu Allah yang berikan. Allah yang berikan. Macam kasih sayang Faz pada anda semua dan kasih sayang anda pada Faz tu semua daripada Allah. So Faz memang macam bersyukur sangat kan, dan kita hope kita sama-sama meraihkan, support each other. Okay, I love you all so much. Tengok tu, anda semua baik hati. Tengok, sending me love semua ni, dengan gift-gift semua ni, betapa baiknya hati anda semua ni. So for you guys, please terima kasih, ucap terima kasih kat diri sendiri, sebab Allah dah pilih anda semua untuk ada hati yang baik. Tak semua orang ada hati yang baik.